Hari itu, Salahuddin bukan lagi pelajar madrasah. Dia kini seorang tentera di bawah Panglima Agung, Nuruddin Zanyi, pembela Syam dan penjaga panji Islam. Salahuddin, aku lihat di matamu ada api yang belum padam. Api itu bukan mara, tuanku. Ia semangat menegakkan yang benar. Ingat, Panglima sejati bukan yang paling kuat, tapi yang paling sabar ketika diuji. Dalam usia muda, Salahuddin belajar erti ketaatan. Dia tidak mencari nama, dia mencari redha Allah. Mengapa kau tolong aku, padahal kau boleh teruskan latihan? Kerana kemenangan tidak datang dari yang terpantas, tapi dari mereka yang saling menolong. Dari medan latihan skim, lahir Panglima yang menakluk dunia bukan dengan kekuatan pedang, tapi dengan kekuatan akhlak.